Assalamualaikum dan salam kesemangat semua. Saya Cikgu Fazatu daripada PT Fan. Hari ini sama-sama kita akan belajar subjek Bahasa Melayu tahun 2, topik 21. Tajuknya ialah ayat majmuk. Ayat majmuk ialah ayat yang terdiri daripada satu atau dua ayat tunggal yang dicantumkan menggunakan kata hubung. Antara contoh kata hubung ialah dan, yang, bahawa, tetapi dan lain-lain. Murid-murid, di sini terdapat contoh ayat kata majmuk. Kata majmuk yang pertama ialah dan. Contoh ayatnya, abang kurus dan tinggi. Kata majmuk yang kedua ialah yang. Contoh ayatnya, rumah yang besar itu rumah Fadli. Kata majmuk yang ketiga ialah bahawa. Contoh ayatnya, dia memberitahu bahawa kakaknya akan berpindah ke Kuala Lumpur. Dan yang terakhir, kata majmuk dengan. Contoh ayatnya, pekerja itu memukul tiang pagar dengan menggunakan penukul. Baiklah murid-murid, kita akan jumpa lagi dalam next topik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.